Hai Tibus dan viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Okay, kali ini kita nak repair bateri cordless drill saya ni. Okay, tengok kerosakan dia. Bila kita tekan, dia macam tak dapat terus tenaga. Jadi, yang bateri satu ni, okay, ni yang bagus lah. Okay, dia akan berterusan. Okay, jadi yang bateri ni, saya nak cek kerosakan dia apa. Sama ada dia punya bateri ataupun dia punya BMS. Okey, nak tahu cara saya baiki dia dan mengesan kerosakan dia, mana yang rosak antara bateri ataupun BMS, jom tonton video saya seterusnya. Okey guys, ini bateri yang rosak tadi. Okey. Bila kita tekan, dia tak nak berterusan. Okey. Berbanding yang bagus ni lah. Okey, dia berterusan. Dia berfungsi dengan baik. Ini tak dapat berfungsi. Okey, untuk makluman, bateri drill saya ni adalah jenis Sparkside dia. Dia punya slot ni adalah Daiyi, jenis Daiyi. Manakala Makita dia bentuk macam ni. Okay. Ini adalah bateri Makita. Okay. Ini Daiyi. Okay. Dia tak sama slot. Jadi kita cas bateri ni. Okay. Kita on switch. Okay. Dia berkelip-kelip. Okay. Ada kalanya dia hijau terus. Ada kala dia berkelip-kelip. Okay. Dia tengok berkelip-kelip. Jadi dalam pengalaman saya, kalau kerosakan bateri dia tak akan jadi macam ni. Okay. Dia hijau saja. Okay. Jadi kita nak bongkar kerosakan dia. Kalau kita tengok bateri yang bagus, okay, dia terus merah. Okay. Ini yang bagus. Okay. Manakala bateri ni dia merah sekejap, lepas tu hijau. Jadi kita akan buka. Dia menggunakan bahagian skru bintang. Okay. Kita cek juga bahagian dia punya output, berapa yang dia dapat keluarkan. Set kepada 200 sebab bateri ni jenis 20 volt lah, macam tu 21 volt. Jadi kita akan cek. Okay. Untuk bateri jenis Daiyi ni, positif di sebelah sini dan negatif dia di sebelah kiri. Okay. Positif di kanan, di sebelah kiri. Tengok dia ada 20 volt. Itu yang menjadikan heran lah. Ada 20 volt tapi apabila kita masuk mesin, dia tak dapat. Dia tak dapat mengeluarkan output. Okay. Jadi saya suspek dia rosak pada bahagian dia punya dia punya BMS. Okay, kita try buka. Okay, kita buka. Okay, kita nak cek pada bahagian bateri. Ini kita ketepikan. Kita cek bateri dia. Adakah bateri dia pun rosak? Okay, ini bateri 18650 1500 mAh. Okay, dekat bateri ni lah. Memang dah saya pakai saya punya drill ni. Okay, kita nak cek bateri dia satu per satu. Kita starting daripada sini. Set kepada 20 sebab bateri 3.7 volt. Okay. Tapi kalau dia diisi penuh, dia 4 volt lah. Boleh cecah hingga 4 volt. Okay, 4 volt. 4 volt. Okay, bagus. Bateri ketiga 3 volt. Okay, ini pun kira okey 4 volt. Okay, bateri keempat 4 volt. Bateri kelima pun 4 volt. Okay, kita cek daripada sini. Kita cari bahagian B negatif. B negatif. Okay, ini B negatif. Pergi B1. 3 volt. Okay, bagus. B2. 8 volt. Okay. B3 12 volt dan B4 16 volt. Okay, 19 volt.
Jadi macam putus-putus. 4 volt. Dia ada masalah. Saya rasa BMS dia ni. Jadi saya cadang saya nak tukar BMS lah. Jadi ni BMS dia. Saya beli dekat Shopee. Link ada dekat bawah. Description saya letak. Dia harga berapa ringgit je. Ada tertera dekat hujung. Saya kena cari BMS yang sama lah. Ini 55R 2739. Yang model saya belilah. Tapi bukan kerana 5R dia tu. Kerana saya nak cek dia punya salari ataupun tidak dengan BMS asal. Dia punya B negatif sama, B1 sama, B2 sama, B3 sama, B4 sama dan bahagian ni. Slot dia pun jenis dai. Memang mirip sebiji. Harap BMS baru ni baguslah. Jadi cara kita nak keluarkan, kita kena menggunakan soldering. Keluarkan semua bahagian yang di solder ni. Pertama kita buka skru lah, ada 3 biji skru, 1, 2, 3. Jadi kita akan panaskan menggunakan soldering. Kita dapat keluarkan BMS ni. Yang kita tengok tak ada juga hangus kerosakan. Tak tahu, mungkin tak nampak kerosakan dia bandingkan yang baru ni. Tak apalah, kita tukar. Jadi kita masukkan yang baru ni. Pastikan bahagian sambungan dia cantik. Kita kemaskan bahagian ni cantik-cantik lah. Supaya tidak susah untuk kita masukkan BMS baru. Sekan. Dan kita masukkan. Benda yang menyekat. Nampaknya dekat sini, belum dibuang. Dah masuk bahagian slot dia. Kalau yang ni kita akan soldering lah. Bengkokkan. Betul, kita bagi soldering di setiap lubang ini. Kita cek power voltage dah pergi 200. Dah kena masuk. 20 volt. Empat. 8. 12. 16. Jadi kita akan cuba sambungan ni. Cuba macam ni je. Pastikan dia berjumpa slot dia.
sentuh, adakah dia berfungsi. Ya, jadi saya boleh guna bateri ini. Okey, dia rosak BMS. Saya akan kuncikan. Rosak BMS saja, jadi tak perlulah saya beli bateri baru. Kita pasang. Okey, semasa pemasangan dia dah ada slot sini. Cari mana bahagian hadapan. Okey, dia begini. Okey, mana beginilah cara pemasangan dia. Right. Masukkan dia punya spring. Bahagian dia punya lock. Okey. Masukkan. Dan kita akan kuncikan. Okey, semasa mengunci jangan terlalu kuat. Bagi satu je. Sekarang kita akan kunci guna bateri yang bagus ni. Okey, jadi guys, sekarang kita akan uji setelah dia dipasang. Okey, dah screw dia punya cover. Kita test. Right. Try. Tengok, dia berfungsi. Okey guys, dengan jayanya saya menukar masalah BMS pada bateri ini. Okey, jadi dia boleh diguna pakai sekali lagi. Jadi kembalilah bateri saya dua-dua boleh dipakai. Yang ni yang bagus lah. Okey, jadi dia hanya itu saja di awal yang saya buat. Agak ringkas menukar BMS bateri jenis tapak saiz dai, tapak dai. Okey, ni drill saya lama saya dah gunakan lah. Kalau tak silap dah 3 tahun saya beli. Pun juga daripada Shopee lah. Okey, itu saja di awal yang saya buat untuk menukar BMS ni. Diharap dapat membantu anda untuk masalah-masalah bateri. Daripada kita beli baru, kita boleh repair bateri ni. Okey, kalau kerosakan bateri, saya ada video yang berkenaan dengan rosak tukar bateri dia. Tapi BMS dia berfungsi dengan baik. Okey, berfungsi bagus. Jadi itu saja dari saya. Semoga di awal ini dapat memberi manfaat kepada anda semua yang menonton video ini. Bye bye.